liar rancak ni. Oh, rancak sikit lah. Tapi Ya. jangan, okey. Okey, dah. Kat sini ada jual apa ni? Kat sini kita ada celup-celup tepung, celup-celup kelate. Macam-macam jenis bang. Abang nak apa bang? Ada berapa jenis ni? Ada berapa jenis? Lebih kurang dalam 14 jenis. 14 lebih jenis. Ya. Boleh? Bagi saya sebut satu. Saya buat satu. Okey, saya ambil sosis. Sausage. Yang ni fish cake, ini tofu cheese ikan. Yang ni ikut riman ni. Banyak orang ambil. Ya, betul. Yang ni dia punya pengepit sotong dok cing. Habis dia top up, habis dia top up. Ya, memang kami akan kalau habis kami akan top up. Okey, Sampai baik. kami tutup. Fish ball, ikut teh ayam, dok cing ketan, dok cing udang. Filming star ni jarang dapat ni. Tutup malah. Jeput malah. Itu popiah sata, ayam goreng rebus. Boleh? Okey, boleh. Sinilah kita akan potong dan kat sini juga lah kita akan mengira. Semua udang tu abang boleh pilih. Abang nak potong ataupun abang tak mau potong. Udang ada orang potong tak? Ada? Ada juga no. Ya, dia bergantung pada orang. Dressing dia dengan salad, dia dengan timun, Timun-timunan. kita akan bagi ropok. Ya. Sebagai benda rambupan dia. Ya, betul. Okey. Abang nak kuah sekali kasih? Wah. Kali lah rancak ni. Oh, rancak sikit lah. Tapi Ya. jangan, okey. Okey, dah. Okey, cukup. Akhir sekali kita bagi. Tengok. Macam ni apa ni? Kalau macam ni dalam dish harga dia lebih kurang dalam 15 ke 30 ringgit macam tu. Ni orang kata set talam. 2 kilo 60 ringgit. 2 kilo 60 2 ringgit. kilo 60 ringgit. Penuh no. Ha, dia Penuh dulu kan? rebus dulu. Dalam dia gambar. Oh, tu dia. Penuh kalam. Ni baru satu dah penuh ah. Oh, satu. Baru satu, jenuh makan. Kita makan satu hit. Dulu dengan bukit apa? Ni makan dengan apa ni? Makan dengan sos dah. Ada sos? Okey. Ni sos hijau, Sos hijau, ni sos asam budu orang tahu. asam budu. Ah, Satu ni- ni akan dapat suara satu lah. Kami bagi seorang satu dulu. Okey. Tak takut nak bungkus ke apa? Alright. Kalau tak cukup dia main minta. Minta oh. Bagi free saja. Tak kena bayar. Tak kena bayar. Alright. Okey. Berapa dia ni? 60 ringgit tengok di sini. Kat mana nak cari? Dekat Kepala Batan, Kak Wan Selera Banten Timur. Waktu operasi? Beroperasi start mula pukul 6 kami dah start jual nasi kuning. Okey. Sampai pukul 1 pukul 2. Sampai bila? Ramadan sampai 27 tak silap.